Bayangkan dalam sekelip mata langit jadi gelap, angin berpusing laju dan seluruh bandar hancur. Inilah yang berlaku di Hubei, China baru-baru ini. Tapi tahukah anda, puting beliung di kawasan ini sebenarnya sangat jarang berlaku. Pada 6 Julai 2026, dua puting beliung melanda bandar Huangshi, Huanggang, Yizhou dan Xianing. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh, seorang hilang dan puluhan cedera. Angin mencecah 149 km sejam bersama dengan force 15 pada skala China. Puting beliung diklasifikasikan ikut skala Enhanced Fujita. Salah satu di Hubei ialah kategori EF2 dengan angin 179 hingga 218 km sejam. Fakta menariknya, puting beliung EF2 mampu mengangkat kereta, merobohkan rumah dan mencabut pokok besar dari akar. Kenapa ia berlaku? Gabungan sisa taufan Maisa, musim hujan di Meiyu dan aliran udara sejuk dari utara mencetuskan pusaran angin kuat. Sebenarnya, jarang sekali Hubei mengalami puting beliung. Kali terakhir ialah pada Mei 2021. Lebih 40,000 rumah terputus elektrik, hilang musnah, kerugian mencecah 450,000 juta yuan. Pakar kata kejadian ekstrim seperti ini semakin kerap akibat perubahan iklim global. Puting beliung Hubei bukan sekadar ribut biasa. Ia sebenarnya amaran bahawa cuaca ekstrim semakin dekat dengan kita. Jadi, adakah dunia bersedia menghadapi lebih banyak bencana seperti ini? Jangan lupa untuk follow, like dan share video ini untuk info geografi seterusnya.